Hadis ni sama-sama dah kita dengar ni riwayat daripada Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Apa kata Nabi? Maksudnya, aku telah melihat ke dalam neraka, maka aku mendapati kebanyakan isinya adalah kaum wanita. Nabi tengok malam Isra' wal Mi'raj. Dalam neraka, Nabi kata majoriti adalah wanita. Hadis yang lain yang lebih panjang lagi, Nabi berkhutbah di hadapan sahabat pada hari raya. Kemudian selesai khutbah raya, Nabi turun daripada mimbar. Kemudian Nabi ke belakang, kerana belah belakang tu muslimat ramai. Riwayat dalam kitab Bahru Mazi juzuk yang ke-18 dikatakan, sahabat-sahabat kata barangkali khutbah Nabi hak depan tadi muslimat hak belakang duduk dengar, maka Nabi berkhutbah pula sekali lagi, khusus khutbah ini untuk golongan wanita. Antara pesanan Nabi nombor satu sekali, ya ma'syaran nisa. Nabi kata, wahai sekalian kaum perempuan, muslimat sekalian, nombor satu, perbanyakkanlah bersedekah. Sedekah biar banyak, istighfar biar banyak. Kerana apa? Kerana aku melihat golongan kamu menjadi majoriti di dalam neraka Allah. Bangun seorang perempuan, ya Rasulullah, dengan sebab apa? Apa yang kami buat kepada suami-suami kami? Kejahatan apa? Kami tak masuk ke? Kami tak layan molek ke? Kami buat begini ke? Nabi kata majoritinya dengan sebab dosa lidah kamu. Dosa lidah. Lidahlah yang menyebabkan kamu ini ramai dihumbang dalam neraka, kerana kamu menyakiti suami kamu dengan lidah kamu, dan kamu tidak bersyukur kepada Allah dengan nikmat-nikmat pemberian daripada suami kamu. Kamu lupa untuk berterima kasih kepada suami kamu. Lidah. Perbuatan dengan perut itu banyak juga menyumbangkan kepada dosa. Tetapi kebanyakan cukuplah dengan lidah yang tidak bertulang. Dengan lidah saja kena molek, boleh menengung untuk lelaki. Dengan lidah saja. Dan saya kata banyaklah sepatah je.